Okey, tadi rupanya saya rekod tak ada suara. Tak ada suara lah pula tadi. Lupa nak on suara. So macam ni lah. Ni jawapan dia. Awak tengok video tadi kosong tadi tu lah. Ni jawapan-jawapan dia. Okey, jalan kira tu boleh tengok dekat video tadi tu lah. Okey, yang ni jawapan untuk nombor 1. Ni jawapan untuk nombor 2. Dan ni jawapan untuk nombor 3. Basically jawapan yang ni dia sama balik. Jawapan yang ni jawapan nombor 3. So basically jawapan yang ni dia sama dengan jawapan yang ni. Sebabnya dia anggapkan potential energy tu bertukar sepenuhnya ke kinetic energy. Gitulah lebih kurangnya. Okay. So nombor 4 tu cuba jawab. Okay, nombor 4 cuba jawab sendiri. Senang itu ada dekat apa nama nota ya. Okay. Topik 6. Topik 6, the stress. The stress when the tensile for an aluminium rod has 250 mm, diameter dia 10, length of the rod increase. So ni delta L adalah 0.4 mm. Ni adalah delta L when the tensile force is applied. Okay, so bila tekanan dikenakan, dia memanjang. Okay, the stress. So untuk soalan nombor 1 dia tanya soalan stress. So stress adalah delta L bahagi dengan L asal original. So stress adalah stress dah. Apalah stress, delta L dia okay, 0.4 bahagi dengan 250 mm, unit yang sama. Make sure unit sama. Okay, so dia punya stress adalah 0.0016. Okay, soalan nombor 2. The magnitude. Belum lagi. Lupa pula dah. Okay, so untuk kira, dia adalah stress bahagi dengan pemanjangan. So untuk kira, stress adalah 0.016 darab dengan 210. Kita assume ni gigapascal kali 10 kuasa 9. So kita akan dapat 336 megapascal. Okay, so nak kira soalan nombor 2 lah ni. Nak kira soalan nombor 2. Untuk kira soalan nombor 2, adalah force bahagi dengan area. So force dia berapa? 300. Saya terlebih kosong kat sini. Aku terlebih kosong, terlebih nombor. Nak kira dia punya, so 336 megapascal darab dengan darab dah. Kita nak kira apa sebenarnya ni? Kita nak kira force. Silap. Kita nak kira force. So force adalah stress darab dengan area. Okay, so nak kira force, stress dia 336 megapascal darab dengan area dibagi berapa ni? Diameter 10 mm. So pi bahagi 4. Tak muat lah pula saya nak tulis kat sini. Tulis sini sikit. 336 megapascal darab dengan pi bahagi 4 darab dengan 0.0016.
So ni 10 mm 1 cm. So 1 cm 0.01 meter kuasa 2. Area pi j kuasa 2. So kita akan dapat dia punya force adalah 26.39 kilo Newton. Okay. So jawapan kat sini 26.39 kilo Newton. Okay. Next. Ni apa ni? Stress not exceed 80. Okay, soalan nombor 3 cuba buat sendiri. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni strain. Dia nak strain. So rumus dia adalah modulus Young adalah 100 gigapascal. Okay, Young modulus. So Young modulus sama dengan strain bagi stress strain bagi stress pada stress bahagi strain. Penat ni. Okay, so jawapan pengiraan dia untuk kira strain dia adalah stress berapa? 80 mega bahagi dengan yang 100 giga. So yang ni hati-hati jangan awak tertukar pula mega dengan giga apa semua ni. So jawapan dia strain adalah 8 kali 10 negatif 4. Okay, strain dia 8 kali 10 negatif 4. Okay, yang ni pun sama. Yang ni cuba kira. Ada dalam nota juga rasanya. Untuk shear a pin of 8 mm diameter given that the ultimate stress is 60 megapascal. So ni ultimate, saya ada bincang panjang lebar gitu dalam nota kelas tu. Ultimate shear point, ultimate shear stress. Okay. Next, soalan topik 7. Yang ni tak payahlah. Describe karakteristik ni, describe lah. Explain, jangan tulis bullet point sangat. Explain tu biar macam explanation lah. Okay. Untuk soalan hippopotamus ni, dia nak hippopotamus density, dia nak kira density. Yang ni hari tu pun ada, dalam test 1 pun ada. Density adalah kilogram per meter cube, jangan tertukar. So density unit dia apa tengok. Density adalah mass bahagi dengan volume. So mass dia berapa? Mana? Sekejap, 500 ke 1500 dalam soalan sebenarnya. Berapakah soalan awak? Kejap saya check. Jap. Okay. Soalan awak adalah 500, bukan 1500. So 500 bahagi dengan
if the volume of the hippopotamus is 6 kali, alamak, bukan 106 ni bukan 106 ni 10 kuasa 6. Sentimeter ni pun cube. Tak sure dalam soalan awak keluar macam mana. Okey. So sebenarnya bila macam ni 6 kali 10 kuasa 6 senti kuasa 3. So 10 sebab ni meter cube. Senti berapa? Senti 10 negatif 2. Tapi sebab dia kuasa 3, so dia jadi gini. 500 bahagi 6 kali 10 kuasa 6 darab dengan 10 negatif 6. Okay. So bila awak kira, awak akan dapatlah berapa dia punya density kat sini. Cuba kira. Okay, sepatutnya dapat lebih kurang 80 lebih. Okay. The buoyancy. Next, buoyant, daya apungan. Okay, daya apungan experienced by ni buoyant, dia adalah V rho G. Kejap. V rho adalah 1000. Rho adalah 1000. Rho ni 1000. Dan G. So ambil je unit dia ni 6 cm cube tu. 6 kali 10 kuasa 6. Okay, satu benda tak perasan tadi. Satu benda yang kita tak perasan dengan unit ni, yang saya tak perasan dengan unit ni, 10 kuasa 6 cm cube ni, 10 kuasa 6 cm, 10 kuasa 6 cm cube. 6 darab dengan 10 negatif 6. So apa akan jadi pada 6 ni? Akan jadi hilang. So unit dia adalah, volume dia adalah 6. Okay, volume dia adalah 6 meter cube. So mana. So that's why kalau kat sini dia akan jadi 6 meter cube. 6 meter cube darab dengan rho 1000 kg. Alah, sempit ni saya tulis balik. Okay. Buoyancy V rho G. V ni dia jadi 6 kali 10 kuasa 6 darab 10 negatif 6 meter kuasa 3. So 6 ni habis. So awak tinggal apa? Bukan ni je habis terus macam tu. So awak tinggal 6 meter cube darab dengan 1000 kilogram per meter cube darab dengan height dia berapa? Height pada gravity 9.81. Okay, so awak akan dapat buoyancy force dia lebih kurang 58860 Newton. Meter ni habis. So awak hanya tinggal kgms negatif 1. kgms negatif 1 bukan salah. Ni kgms negatif 2. So Newton. kgms
ms yang tiba. So Newton. Okay. Ni soalan nombor apa? Water, the volume of water displaced. Volume of water in. So kita akan ambil volume of water ni, kita ambil ni V ni lah. V ni lah volume. Sebab apa? Hippopotamus ni diletakkan dalam air 1000 kg per meter cube. So volume of water samalah dengan volume dia. So 6 meter cube air yang akan dihilangkan oleh badak ni adalah 6 meter cube. Okay. Untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3, volume of the block. Volume of the block ni macam ni lah. Ini saya tak agak ni 0.2. Ya Allah, sorry, salah. 200 mm sama dengan 20 cm. Betul lah. 0.2 meter tukar terus 0.1 meter 0.06 meter. So kalau volume darab je lah 3 ni. Tebal sangat. Okay, so volumenya adalah 0.2 darab 0.1 darab 0.06. Tapi volume unit M kuasa 3. Density rho sama dengan M over V. M dia berapa? Dia dah bagi ke? 9.42. So bagi je lah. kg bahagi. So yang ni kilogram berapa bahagi dengan meter cube. kg M over 3. So dapatlah tu berapa? Ni kg. Ni kg, atas ni volume. Berapa ni volume kat sini? Meter cube ni volume. So bahagilah. Relative density ni, rho relative, sebenarnya kita akan compare dia kepada ni 1000 kg M kuasa 3 ni. So awak dapat berapa dekat rho ni, rho yang ni rho ni awak bahagi je dengan rho water. So nilai awak rho ni berapa bahagi je dengan 1000. So awak akan dapatlah satu nombor perpuluhan. Berapa perpuluhan ni. Dia macam relatif berkadaran kepada berat air. So gitulah. Kira nombor 1 betul, nombor 2, nombor 3 pun akan betul. Okay. Itu je. Terima kasih semua. Assalamualaikum.